Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam ceria, salam sejahtera, salam keilmuan, salam penuh kemesraan dan salam satu Malaysia. Yang amat berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad Haji Hassan, Menteri Besar Negeri Sembilan. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Muda, Naib Chancellor Universiti Sains Islam Malaysia. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Asin Dollah, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Sains Islam Malaysia. Yang berbahagia Profesor Dr. Musa Ahmad, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa Universiti Sains Islam Malaysia. Yang berbahagia ahli-ahli jawatan kuasa pengurusan universiti, para dekan dan ketua jabatan, profesor-profesor dan pegawai-pegawai kanan universiti, para pensyarah dan kaki tangan universiti, barisan pembantu urus setiap pelajar, pelajar baharu sarjana muda sesi akademik 2012-2013 Universiti Sains Islam Malaysia. Seterusnya, hadirin hadirat yang dirahmati sekalian, alhamdulillah terus dipanjatkan, setulus hati, seikhlas nurani, semurni jiwa, dimunajatkan rasa syukur ke hadrat ilahi Allah yang maha agung dan maha tinggi, ke atas segala ciptaannya di langit dan di bumi. Demi kebesaran dan ketulusan rahmat yang dilimpahkan, demi kekuatan azam dan iltizam yang dikurniakan, beserta izin dan inayahnya jua, didorong dan digerakkan minda serta deria rasa, dianugerahkan akal kita dengan kewarasan, fizikal mapan dengan afiah kecergasan, lantas dihimpun dan dipertemukan kita semua bagi menjayakan kemurnian agenda Majlis Amanat dan Lafaz Ikrar Pelajar Baharu Sarjana Muda sempena program Hari Ta'aruf Sesi Akademik 2012-2013 Universiti Sains Islam Malaysia. Pihak majlis mengambil ruang seawal waktu untuk menyatakan sepenuh apresiasi setulus hati atas kehadiran tetamu kehormat kita pada hari ini. Yang amat berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan, Menteri Besar Negeri Sembilan, dan para dijemputan ke Majlis Amanat dan Lafaz Ikrar Pelajar Baharu Sarjana Muda sempena program Hari Ta'aruf Sesi Akademik 2012-2013 pada petang yang bahagia ini. Selamat datang kami alu-alukan. Pihak majlis juga mengucapkan selamat datang ke USIM kepada para pelajar baharu dan tahniah serta syabas kerana telah berjaya melanjutkan pengajian, seterusnya menjadi sebahagian daripada warga Universiti Sains Islam Malaysia. Yang amat berhormat Datuk-datuk, tuan-puan, pelajar-pelajar baharu yang dimuliakan, demi memberkati acara dan agenda kita, marilah kita semua selaku insan kerdil sifat dan upaya, dengan sanubari yang bersih, minda yang jernih, menghimpunkan segala harapan dan hasrat dengan baik-baik doa serta munajat. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Saudara Muhammad Nazmi bin Kamis, pelajar sarjana muda Fakulti Syariah dan Undang-Undang, tampil seketika untuk memimpin pembacaan doa pembuka majlis pada petang ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Al-Fatihah.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi melahirkan rasa kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Alim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami apa kiranya ilmu-Mu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah apa kiranya kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga pertemuan kita pada petang ini dipelihara, menambah tautan kemesraan, serta berpisahnya kita nanti akan diiringi dengan jutaan ketenangan. Majlis merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada Saudara Muhammad Nazmi bin Kamis atas pimpinan doa sebentar tadi. Yang amat berhormat Datuk-datuk, tuan-puan, pelajar-pelajar baharu yang dimuliakan, majlis dengan penuh ta'zim menjemput Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Muda, Naib Chancellor Universiti Sains Islam Malaysia, untuk menyampaikan ucapan aluannya. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. A'udzubillahi samilil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih saudara pengacara majlis. Yang amat berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan, Menteri Besar Negeri Sembilan. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Asin Dollah, Timbalan Naib Chancellor High Ehwal Pelajar dan Alumni USIM. Yang berbahagia Profesor Dr. Musa Ahmad, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa USIM. Yang berbahagia ahli-ahli jawatankuasa pengurusan universiti, para dekan dan ketua-ketua jabatan, profesor-profesor dan pegawai-pegawai kanan universiti, para pencarah dan kaki tangan universiti, barisan pembantu urusia pelajar, seterusnya yang diraikan pelajar-pelajar baru sarjana muda sesi akademik 2012-2013 USIM, dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala dan setinggi-tinggi syukur dipanjatkan ke hadiratnya kerana dengan limpah kurnia, izin serta inayahnya dapat kita bersama-sama berada dalam majlis yang sungguh bererti pada petang ini, iaitu Majlis Amanat dan Lafaz Ikrar Pelajar Baru Sarjana Muda Sesi Akademik 2012-2013 USIM. Pada kesempatan ini, saya selaku Naib Chancellor bagi pihak diri saya dan seluruh warga USIM mengalu-alukan serta merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan, Menteri Besar Negeri Sembilan, kerana sudi hadir bersama-sama kita pada petang ini. Kesudian Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama hadir ke majlis ini pastinya membawa erti yang sungguh besar. Bukan sahaja akan menambahkan lagi kemeriahan Minggu Ta'aruf tahun ini, tetapi pastinya akan menyuntik semangat kepada semua pelajar baru USIM. Sokongan dan kerjasama dari pihak Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama dan juga Kerajaan Negeri Sembilan terhadap USIM amat besar, dan saya serta seluruh warga USIM termasuk pelajar baru di sini amat menyanjung tinggi dan berterima kasih. Untuk makluman Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama serta para hadirin sekalian, pada tahun ini seramai 1,908 orang pelajar sarjana muda telah mendaftar diri pada hari Sabtu 1 hari bulan September yang baru lalu. Angka ini menunjukkan peningkatan sebanyak hampir 20% berbanding dengan pengambilan pada tahun 2011. Dengan pengambilan ini juga, enrolment universiti kita ini telah meningkat dan pertama kali melebihi 10,200 orang pelajar. Dengan ini bererti USIM bergerak selari dengan PSPTN atau Plan Strategik Pendidikan Tinggi Negara bagi Trust, Access dan Equity, iaitu menyediakan tempat pendidikan sebanyak mungkin kepada calon yang layak. Angka ini juga menunjukkan USIM bergerak di atas landasan perancangannya, di mana pada tahun 2015 nanti USIM akan mencapai enrolment sebanyak 12,000 orang pelajar dan pada tahun 2020 nanti sebanyak 16,000 orang pelajar. Untuk makluman pihak Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama juga, pada kali ini bilangan pelajar antarabangsa kita terus bertambah. Pada tahun ini kita menerima pelajar dari luar seperti dari negara rakan dalam ASEAN seperti Singapura, Thailand dan Indonesia. Di samping dari pelajar daripada negara China, Bangladesh, Nigeria, Oman, Gambia, Saudi Arabia dan United Arab Emirates. Walaupun angkanya masih kecil, akan tetapi ini menunjukkan USIM semakin dikenali dan diterima oleh negara antarabangsa. Sebagai sebuah universiti yang unik yang menawarkan program berteraskan pendidikan Islam, USIM bukan sahaja berkembang dari segi pengambilan pelajarnya, akan tetapi juga berkembang dari segi akademik dan juga infrastruktur fizikal. Pada tahun ini, USIM mula menawarkan satu program baru, iaitu program Sarjana Muda Sains Seni Bina dengan kepujian dengan pengambilan pelajar sulung seramai 28 orang. Dari segi prasarana fizikalnya pula, bangunan pusat tamhidi dan juga bangunan Fakulti Sains dan Teknologi sudah pun siap. Sementara itu, bangunan Dewan Besar yang berkapasiti 3,500 tempat duduk sedang dalam penyiapan dan dijangka siap pada tahun 2012 ini. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama, para pelajar yang dirahmati Allah sekalian, majlis pada petang ini merupakan majlis kemuncak
kepada Minggu Ta'aruf Pelajar Baru Sarjana Muda USIM 2012-2013. Bermula dengan sesi pendaftaran pelajar pada hari Sabtu yang baru lepas, para pelajar semua telah mengikuti berbagai program pendedahan dan penghayatan tentang universiti dan sistem pembelajaran berteraskan pendidikan Islam yang unik di USIM. Alhamdulillah, program telah berjalan dengan lancar, di mana pada hari pendaftaran, pelajar hanya mengambil masa hanya 6 hingga 15 minit sahaja untuk mendaftar. Semasa program ta'aruf ini juga, para pelajar telah disajikan dengan sup gearbox, iaitu trademark USIM. Ini nak promo sup gearbox ni, Datuk Seri Utama. Sementara itu kita pakai lembu daripada Negeri Sembilan. Adalah menjadi harapan universiti para pelajar semua setelah melalui proses Minggu Ta'aruf ini akan mendapat maklumat yang secukupnya dan benar-benar menghayati visi, misi dan matlamat USIM. Majlis pada petang ini adalah majlis yang sangat penting dan bermakna sekali, kerana pada petang ini setiap pelajar akan membaca ikrar, iaitu membuat aku janji kepada diri sendiri, disaksikan rakan-rakan dan juga pegawai-pegawai kanan universiti dan tetamu khas kita, iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan, Menteri Besar Negeri Sembilan. Pada petang ini, para pelajar akan berjanji untuk menjadi pelajar yang bertekad terbilang, menjadi al-abrar yang berteraskan kepada wasatiyah, bertekad untuk mencapai kecemerlangan dan juga menjadi warga yang baik terhadap universiti ini, agama, bangsa dan negara. Pada petang ini juga, sebaik sahaja tamat pembacaan ikrar ini, maka dengan secara resminya semua pelajar akan bergelar pelajar Universiti Sains Islam Malaysia. Sebagai Naib Chancellor universiti ini, saya amat berbangga menerima anda semua sebagai generasi pelapis baru yang akan mencipta lebih banyak lagi kejayaan-kejayaan baru dalam pelbagai aspek dan bidang yang boleh diterokai dari semasa ke semasa. Sebagai penutup kata, dalam ucapan alu-aluan yang ringkas ini, saya selaku Naib Chancellor USIM serta mewakili seluruh pegawai tertinggi, staf dan warga USIM yang lain sekali lagi mengalu-alukan kehadiran Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama ke majlis ini dan berterima kasih kerana sudi menerima undangan kami serta memberikan amanat kepada pelajar baru dan menyaksikan ikrar yang akan disempurnakan oleh pelajar sebentar lagi. Saya juga sekali lagi ingin mengalu-alukan semua pelajar baru sarjana muda sesi akademik 2012-2013 sebagai warga USIM. Marilah kita sama-sama bertekad dan berdoa agar segala usaha kita hari ini dapat mencapai matlamatnya dan diberkati serta diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jua. Selamat maju jaya, mabruk lakun jami'an. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pihak majlis merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk atas ucapan sebentar tadi. Sidang hadirin yang dikasihi sekalian, kini tibalah saat yang dinantikan. Majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan, Menteri Besar Negeri Sembilan, untuk menyampaikan ucapan amanat beliau. Majlis dengan ini mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin asyrafil mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang mengacarakan majlis, yang berbahagia, Profesor Datuk Dr. Mohammad Muda, Naib Chancellor Universiti Islam Malaysia, yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Asin bin Dollah, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Sains Islam Malaysia, yang berbahagia Profesor Dr. Musa Ahmad, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan juga Antarabangsa Universiti Sains Islam Malaysia, ahli-ahli jawatan kuasa pengurusan universiti, dekan-dekan dan ketua-ketua jabatan, profesor-profesor dan pegawai-pegawai kanan universiti, para persyadah dan kekitangan universiti, para pembantu urus setia pelajar yang kita raikan, pelajar-pelajar baru sarjana muda sesi akademik 2012-2013 Universiti Sains Islam Malaysia. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang yang berbahagia ini, masih lagi dalam bulan Syawal, tak lambat jika sekiranya saya nak sampaikan ucapan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri kepada semua. Semoga di dalam bulan yang mulia ini kita akan terus menambahkan tekad kita untuk menambahkan amal ibadah kita seperti mana telah pun kita lakukan dalam bulan Ramadan Al-Mubarak yang telah pun berlalu. Mari kita berdoa bersama-sama agar umur kita dipanjangkan, dimurahkan rezeki, dan kita akan bertemu semula dalam bulan Ramadan pada tahun yang depan. Saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih sekali lagi kepada yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Mohammad Muda, Naib Chancellor Universiti Sains Islam Malaysia, dan seluruh warga USIM kerana sudi menjemput saya sekali lagi tahun ini untuk bersama-sama hadir di dalam hari yang amat bermakna kepada mahasiswa-mahasiswi baru USIM untuk sesi akademi 2012-2013 ini, iaitu Hari Ta'aruf Sarjana Muda sesi akademik 2012-2013. Bagi pihak Kerajaan Negeri Sembilan, seluruh rakyat Negeri Sembilan, tahniah kepada semua mahasiswa-mahasiswi baru, dan semoga hari ini akan menjadi hari yang akan penuh bererti dan bersejarah bagi kita semua yang akan memulakan kehidupan kita sebagai seorang mahasiswa-mahasiswi di Menara Gading di USIM ini. Kepada Universiti Sains Islam Malaysia di bawah pimpinan yang berbahagia Naib Chancellor kita, tahniah saya ucapkan kerana sebentar tadi kita telah pun dengar ucapan beliau yang mana mengatakan pada sesi 2012 dan 2013 ini seramai 1,900 orang telah pun berjaya mendaftarkan diri sebagai pelajar baru, dan yang paling penting sekali ialah USIM telah berjaya memecahkan barrier 10,000 pelajar untuk sesi ini. Tahniah dan alhamdulillah. Ini satu pencapaian yang amat bererti dan besar maknanya, Datuk. Kerana bagi sebuah universiti yang umurnya taklah begitu lama sangat, baru 13 tahun, tahun ini convocation kita yang ke-10 kalau tak silap saya, tetapi telah berjaya mencipta nama di dalam tanah air, yang mana USIM telah pun diberikan tanggungjawab yang besar oleh kerajaan untuk sama-sama menjayakan kita punya perancangan untuk kita pastikan supaya program ijazah kepada anak-anak kita menjadi kenyataan, dan untuk mencapai jumlah pada tahun 2015 sebanyak
16,000 orang pelajar bukanlah merupakan suatu usaha ataupun masalah lagi kepada kita. Dengan pencapaian yang baik, dengan pengurusan yang baik, saya yakin dan percaya USIM akan terus menjadi sebagai universiti pilihan kepada pelajar-pelajar di dalam negara kita dan juga daripada luar negara. InsyaAllah dalam masa yang akan datang, saya yakin dan percaya dengan pengurusan yang begitu baik dan juga pelajar-pelajar yang datang dapat memenuhi hasrat masing-masing, USIM akan berjaya mencipta nama dan USIM akan menjadi sebuah universiti yang ternama di negara kita. Dan marilah kita bersama-sama berdoa dan berusaha serta bertekad agar USIM akan menjadi sebuah universiti yang akan disegani oleh kawan dan lawan pada satu ketika nanti. Saya sebagai pentadbir, ketua pentadbir negeri, sentiasa mengikuti perkembangan USIM dan akan sentiasa memberikan apa jua sokongan dan dokongan walaupun universiti adalah di bawah naungan Kementerian Pengajian Tinggi, tetapi insya-Allah Datuk, insya-Allah saudara-saudara sekalian, saya akan pastikan supaya apa jua isu-isu, apa jua masalah-masalah yang dihadapi oleh USIM akan dapat sama-sama kita uruskan demi untuk kita pastikan USIM akan terus berdiri tegak dengan mencipta nama dari tahun ke tahun, insya-Allah. Kepada para pelajar, mari kita bersyukur. Kepada semua mahasiswa-mahasiswi baru sesi 2012-2013 ini, mari kita bersyukur kerana kita telah pun berjaya melangkah ke satu alam baru di dalam perjalanan hidup kita. Hidup kita ini satu perjalanan. Dia merupakan satu perjalanan, bukan satu destinasi. Perjalanan kita mempunyai fasa-fasa. Daripada kita kecil dibelai oleh mak ayah kita, lepas tu dihantar ke sekolah rendah, lepas tu masuk sekolah menengah. Hari ini dah berjaya saudara-saudara sekalian mencapai keputusan yang baik dan diterima pula menjadi sebagai salah seorang warga di Institut Pengajian Tinggi Awam di dalam negara kita. Ramai yang tak senasib baik seperti saudara-saudara sekalian. Jadi mari kita bersyukur kerana saudara-saudara sekalian telah pun diberikan tempat. Ini tidak lain tidak bukan hasil daripada usaha yang telah saudara-saudari sendiri telah usahakan sendiri dan telah pun terbukti saudara-saudara sekalian telah pun mendapat pencapaian yang baik dalam peperiksaan masing-masing. Jadi alhamdulillah lah, mari kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita telah pun dapat melangkah ke satu alam baru lagi, suatu lagi dimensi di dalam kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita, iaitu menjadi seorang mahasiswa-mahasiswi. Menjadi mahasiswa-mahasiswi ini satu alam baru. Dia tak sama seperti alam persekolahan. Ia memerlukan satu bentuk jati diri yang tinggi. Kita perlukan jati diri yang baik dan kita mesti perlu berdikari. Berlainan daripada alam sekolah. Sekolah kita selalu dibantu oleh guru. Guru melihat kita dan kita berada bersama-sama dengan ibu bapa. Kalau tinggal di rumah, kalau dalam asrama ada warden dan juga ada prefeknya. Tetapi di dalam universiti, saudara-saudara sekalian akan mengurus diri sendiri. Inilah permulaan mengurus diri sendiri yang perlu kita mempunyai tapak dan foundation yang kokoh. Jika tapak ataupun foundation dia tidak begitu kokoh, konkrit dia tidak begitu baik, bangunan yang nak kita bina nanti, yang kita berharap supaya dapat menampung kehidupan kita pada masa depan, tidak boleh dapat kita bergantung sepenuhnya. Jadi tapak dan foundation saudara-saudara sekalian untuk menjalani kehidupan ini amat perlu. Binalah dengan baik. Bina dengan penuh keyakinan. Binalah dengan penuh rasa tanggungjawab supaya kita akan menjadi seorang pelajar yang baik,
Seorang pelajar yang akan penuh bertanggungjawab, bukan sahaja kepada diri sendiri, tetapi juga kepada keluarga yang mempunyai pengharapan yang tinggi, kepada adik-beradik kita, kepada mak ayah kita yang masih ada mak ayah, kepada sahabat dan juga keluarga kita, dan juga kepada masyarakat kampung ataupun masyarakat desa kita, serta negeri dan juga negara. Maka saudara-saudara sekalian adalah saudara-saudara yang terpilih di antara yang cemerlang. Ramai yang cemerlang, tetapi tidak semua dapat masuk di Menara Gading disebabkan oleh beberapa masalah, kemampuan dan juga yang lain-lain. Jadi saudara-saudara sekalian, nasihat saya, berhati-hati dan mesti kita belajar. Lihatlah sekeliling kita, banyak contoh-contoh dan banyak juga pengajaran yang perlu kita lihat. Mari kita cari ilmu. Mari kita pastikan dada kita dipenuhi dengan ilmu. Belajar betul, kerana sekarang ni ramai orang yang berpelajaran tapi tak ada ilmu. Jadi dalam masa kita proses belajar, kita cari juga ilmu untuk kita hidup, ilmu untuk menampung diri kita semasa kita berhadapan dengan masyarakat yang akan kita hadapi selepas kita keluar nanti. Ilmunya ada di mana-mana. Kejayaan milik semua. Kejayaan bukan milik sesiapa. Saya selalu bercakap ke mana saja kalau saya berjumpa dengan pelajar-pelajar, kerana bagi saya perasaan keyakinan diri mesti ada. Keyakinan diri kita mesti tinggi, dan ini akan membantu kita untuk berjaya di dalam kita menghadapi kehidupan di dalam kampus nanti. Jangan kita merasa rendah diri. Jangan kita merasa bahawa kita ni tak boleh buat. Jangan ingat kita daripada kampung, jangan ingat kita daripada desa-desa pendalaman, kita tidak boleh berjaya. Kejayaan adalah milik semua. Kejayaan bukan milik sesiapa, bukan hak milik kepada golongan tertentu sahaja. Kejayaan tidak tertulis ataupun tidak diwartakan di mana-mana milik segelintir masyarakat, tetapi kejayaan adalah milik kita semua, asalkan kita mampu dan mahu melihat diri kita berjaya. Dan untuk berjaya, kita mesti berusaha dan mesti bekerja kuat untuk belajar dan menimba ilmu. Inilah bekalan yang akan kita bawa nanti untuk kita keluar sebagai seorang yang bernama siswazah, untuk berhadapan dengan masyarakat yang mana di peringkat saudara-saudari sekalian ini kelak nanti cabarannya lebih hebat lagi. Cabaran dunia lebih hebat, dan cabaran masa semasa kita itu adalah lebih besar daripada apa yang ada pada hari ini. Tetapi insya-Allah saya yakin dan percaya saudara-saudara sekalian sebagai seorang yang terpelajar, yang telah terpilih untuk menduduki tangga ataupun menduduki tempat di Menara Gading ini, mempunyai kelebihan tersendiri. Tetapi yang penting ialah berusaha. Berusahalah, kita akan berjaya insya-Allah. Jangan dengar cakap-cakap yang bukan-bukan. Jangan buat perkara yang bukan-bukan. Kalau boleh, berbakti. Kita cari ilmu. Masuk seperti mana kata sahabat kita, abang kita tadi, yang buat rumah untuk anak-anak di kawasan di Bukit Tinggi, di Janda Baik. Yang penting ialah kita mesti mempunyai niat yang baik. Niat yang baik untuk berbakti kepada masyarakat. Niat yang baik untuk kita membulangkan semula segala budi masyarakat terhadap kita. Kita berhutang sebenarnya kepada negara. Negara yang dibina tahun ini 55 tahun kita merdeka. Saudara-saudara sekalian semuanya lahir baru lagi. Saya dulu lahir zaman merdeka. Susah, tak ada universiti, tak ada sekolah pun. Nak pergi sekolah pun berjalan sampai 6 kilometer. Tak ada duit pergi sekolah, tak ada motorkar, jalan kaki. Susah nak pergi sekolah. Tetapi itulah keadaannya pada ketika itu. Nak masuk tingkatan 4 sains, tak ada di kampung, kena pergi ke bandar. Tak jadi pergi kerana tak mampu untuk pergi ke bandar. Dapat pula tawaran. Dulu tak ada UPSR masa tu, Datuk, masa kita dulu. Dulu dia panggil penilaian darjah 5.
pergi periksa, dapat tawaran. Saya dapat tawaran dulu pergi SBP, 1 je, 2, 3 SBP pada ketika itu, iaitu MCKK, Sedar dan Star. Saya dapat salah satu daripadanya, tetapi disebabkan oleh arwah ayah saya meninggal, jadi mak kata tak usahlah pergi. Jadi tak pergilah, tinggal di kampung, sekolah di kampung. Masuk tingkatan 4, baik keputusan, dapat tawaran masuk tingkatan 4 sains. Tak boleh pergi ke Seremban. Daripada rantau nak ke Seremban, bas sahaja yang ada. Mana mampu, tak mampu, jadi duduk di kampung. Tetapi seperti yang saya sebutkan tadi, ialah kejayaan milik semua, bukan milik sesiapa. Mari kita belajar. Itu sebabnya saya amat cenderung dengan agenda pelajaran dulu. Itu sebabnya saya nak buat Negeri Sembilan sebagai lembah ilmu. Kerana bagi saya tidak ada yang lebih berharga dalam dunia ini melainkan daripada ilmu. Ilmulah yang akan menentukan kita siapa. Ilmulah yang akan menentukan negara kita berada di mana pada masa hadapan. Tak guna negara kita kaya, tak guna ada emas, ada biji, ada intan, ada belian, tetapi orangnya tidak berilmu untuk menguruskan harta yang ada. Tetapi penduduk yang berilmu akan memungkinkan dia menjadikan sebuah negara yang maju dan akan cemerlang. Jadi saudara-saudara sekalian, itulah dia. Saudara tak susah, datang ke sini pun datang berhantar, mak bapak hantar, semua hantar sampai ke tepi ataupun sampai ke kampus. Saya dulu masuk Universiti Melaya, tak ada siapa yang hantar, naik bas Pohab, bawa beg 1 orang, sesat pula, tak pernah pergi Kuala Lumpur. Naik bas, salah pula naik bas, pergi ke, masa tu pergi ke mana, pergi sampai ke Kelang perginya, pusing pula balik tanya orang, berhenti jalan kaki daripada Kampung Kerinci sampailah masuk ke sana. Nak lapor diri ke kolej keempat, punyalah jauhnya masuk ke dalam, jalan kaki. Jadi ini semua memberikan kita pengajaran. Ini memberikan kita bekalan untuk kita terus hidup, untuk kita terus menjadi seorang yang mempunyai fikiran yang terbuka. Jadi saudara-saudara sekalian, saudara-saudara dah duduk dalam generasi yang hidup senang, tak pernah rasa susah. Tapi tak pula bila rasa tak pernah rasa susah, kita tidak ada keyakinan diri, kita tidak ada jati diri. Lagi senang kita, saya rasa lebih baik saudara-saudara sekalian untuk menumpukan kepada pelajaran. Jadi harapan saya, itu sebabnya saya nak melihat Negeri Sembilan walaupun saiz dia kecil, tetapi boleh dijana sebagai tempat yang meluahkan ramai bijak-bijak pandai. Saya nak lihat anak-anak Negeri Sembilan terutamanya dan juga institusi-institusi di Negeri Sembilan menjadi institusi yang cemerlang, supaya kita boleh letakkan peta kita Negeri Sembilan sebagai sebuah negeri yang berjaya mengeluarkan ramai bijak pandai pada masa yang akan datang. Negeri Sembilan dalam Malaysia. Kalau Negeri Sembilan berjaya, Malaysia berjaya. Kita mesti bangga menjadi anak Malaysia yang merdeka. 55 tahun kita merdeka. Saudara senang, hasil perjuangan daripada pejuang yang terdahulu yang mengisi kemerdekaan. Saudara-saudara sekalian perlu sambung perjuangan ini. Belajar baik-baik, timba ilmu di universiti, teruskan perjuangan untuk melihat kemerdekaan kita akan terus utuh dan kedaulatan negara kita akan terus tetap menjulang di peringkat antarabangsa. Kita tak ada masalah. Jangan risau, jangan pening-pening kepala. Negara kita aman dan damai. Kita bersyukur kita menjadi rakyat Malaysia. Bayangkan kalau kita hari ini kita lahir sebagai warga Palestin, warga Rohingya, warga di Sudan, di Ethiopia ataupun di Somalia, kita susah, mati tak makan. Berpuasa 1 tahun bukan nak berpuasa sangat, tapi tak ada benda yang nak dimakan. Hari ini kita rakyat Malaysia datang sini ada sup gearbox yang menunggu saudara-saudara sekalian. Apa susah? Jangan lupa bagi saya semangkuk nanti. Senang kita. Tetapi bayangkan orang yang susah. Jadi saudara-saudara sekalian, luangkan sedikit dalam kita punya hati ini, dalam kita punya hati ini, segumpal daging ini, untuk kita terus memberikan sumbangan kepada agama, bangsa dan negara.
Jangan lupa, dah berjaya nanti kita asal anak orang kampung, jangan lupa kampung. Dah berjaya nanti jangan malu mengaku kita anak daripada kampung, anak daripada desa. Malas nak balik kampung. Ibu yang tua, bapa yang uzur pun dah malu kita nak akui. Setahun sekali pun susah nak balik. Jangan, dah berjaya menjadi sebagai peguam, dah berjaya menjadi arkitek, accountant, doktor dan yang lain-lain, lebih berjaya kita, lebihlah saudara-saudara sekalian perlu balik ke kawasan kampung asal kita untuk kita curahkan sedikit sebanyak bakti kita kepada kampung halaman kita, yang mana sedikit sebanyak masyarakat itulah, masyarakat miskin itulah, masyarakat miskin yang telah pun menjadikan kita sebagai seorang yang berjaya. Itulah yang membakar saya untuk balik berkhidmat di Negeri Sembilan. Otherwise I'm perfectly alright. I was very successful in my corporate life, but why must I struggle and why must I suffer just to come back to Negeri Sembilan, to manage Negeri Sembilan, just because I want to serve my country and I want to serve my state. Itu saja yang saya nak buat. Bukan senang, susah. Tetapi kalau semua ada cita-cita, kalau semua orang ada hasrat untuk membalas semula jasa dan budi negara ibunda kita, insya-Allah kerja berat akan jadi ringan, masalah akan berkurangan, dan insya-Allah negara kita akan terus aman dan damai. Itulah doa saya, itulah hasrat saya kepada anak-anak muda yang bakal mengganti saya, yang bakal mengganti semua yang ada di atas ini, dan juga yang bakal mengganti barisan hadapan ini. Tetapi dengan syarat saudara mesti mempunyai jati diri yang kuat, mesti mempunyai ilmu yang baik, ilmu yang boleh bermanfaat kepada masyarakat, bukannya ilmu yang boleh merosakkan masyarakat, agama, bangsa dan negara. Itulah pesan saya. Janganlah kita belot, janganlah kita merosakkan tangan yang memberi kita makan. Itulah pesan saya. Saudara-saudara sekalian, kenanglah jasa, supaya jasa-jasa pejuang-pejuang dulu akan kita teruskan sampai bila-bila. Jangan kita berpecah-pecah. Orang tua-tua Negeri Sembilan cakap, Profesor, saya nak selalu cakap bahawa antan dengan antan jangan belaga. Antan dengan antan belaga, ayam tepi losong yang kenyang. Ini budak-budak ni dia tak tahu antan, dia tak tahu losong, dia tahu makan saja. Dulu masa saya kecil-kecil dulu tak ada, kita kena tanam padi, bersawah padi, lepas sekolah kena pergi sawah padi, kena tuai padi, dah masak padi, kena jemur padi, macam-macam. Lepas tu asingkan untuk dijadikan benih musim depan. Yang apa kita buat, dijemur dan ditumbuk pakai lesung dengan antan, bergotong royong dalam kampung untuk menumbuk padi, untuk dijadikan beras, untuk dimakan. Tak pernah didapati bahawa antan ni berlaga. Kalau antan ni berlaga, ada 2-3 orang dia akan ambilkan begitu, lesung muka dia kecil. Tak pernah berlaga. Kalau berlaga, nescaya beras ataupun padi dalam lesung akan tumpah. Bila dah tumpah atas tanah, tak pernah kita memungut beras atas tanah, kerana dia dah berpasir, dah bercampur pasir. Apa akan jadi? Ayam tepi lesung yang akan kenyang. Jadi moral of the story, antan dengan antan jangan belaga. Kalau belaga, ayam tepi lesung yang kenyang. Sekarang ni ayam tak sama dengan kita lagi. Kalau mula-mula merdeka dulu, ayam duduk sama roban dengan kita. Sekarang dia dah duduk di luar roban. Dia berdoa hari-hari, belagalah kawantan, belagalah kawantan, aku akan kenyang. Faham tak cakap saya? Tak faham, antukkan kepala kat dinding. Jangan belaga-laga. Jaga bangsa, jaga agama, jaga tanah air. Wa makaru wa makarallah. Apa akan jadi? Kita akan tentang siapa saja yang akan nak merosakkan agama, bangsa dan negara kita, insya-Allah. Jadi saudara-saudara sekalian, it's all up to you. We can bring the horses to the river, but it's impossible for us to force the horse or the horses to drink the water. So please,
Saudara-saudara dah hampir dengan sungai, minumlah air. Pilihlah air elok-elok. Jangan pilih air tak elok. Dah tahu air tak elok, nak minum je susah kita, sakit perut, kena ceret-beret dan macam-macam. Jadi teruskan belajar. Saya percaya di bawah pengurusan yang terbaik USIM, memang saya percaya saudara-saudara sekalian akan menempuh satu zaman kejayaan dan berbaktilah kepada bangsa, agama dan negara. Itu sajalah Profesor yang nak saya sampaikan. Minta maaf kalau ada off tangent sedikit, tetapi bagi anak-anak, ni semua peringkat anak-anak, bagi saya nak nasihatkan supaya banner jati diri yang kokoh, banner jati diri kita, supaya kita sedar siapa kita. Jangan lupa diri, jangan mudah kita terlupa siapa kita. Kerana kalau kita terlupa siapa kita, kita akan nanti ibarat layang-layang yang akan putus tali. Jadi seperti tahun lepas, sebelum saya berhenti, saya duduk, saya tadi bercakap sedikit dengan Timbalan Chancellor. Tadi ada dipanggil sebagai GISO, ya, GISO, ya, Global Islamic Student Outreach, macam-macam pengantarbangsaan, macam-macam. Jadi saya nak lihat supaya USIM juga memainkan peranan. Hantar anak-anak kita pergi melawat ataupun bawa masyarakat antarabangsa, supaya kita jangan duduk di bawah tempurung kita saja. Keluarlah, dunia ni luas, pergilah lawat, pergilah tengok, berhubunglah dengan dunia luar, supaya kita dapat memahami masyarakat antarabangsa, budaya mereka dan cara mereka. Pergilah. Jadi dengan itu, kalau tahun dulu saya bagi kepada pengantarbangsaan saja, Datuk dia rasa sedih sikit, kurikulum dia tak ada. Jadi tahun ini saya akan bantu dua-dua, iaitu bahagian antarabangsa dan juga hal ehwal pelajar dan alumni. Saya bagi kepada pengantarbangsaan 250,000 dan juga kepada kurikulum 250,000 juga. Gunakan, kita bantu. Itu yang dapat saya bantu. Mana-mana usaha-usaha untuk kita memberikan pendedahan kepada pelajar-pelajar kita, gunakanlah bantuan tersebut. Tulis surat kepada saya, 500,000 yang akan saya bantu kepada USIM dan dibagikan kepada pengantarbangsaan dan juga kurikulum. Masuk persatuan, masuk badan-badan beruniform, masuk silat ke, masuk apa, masuk banner jati diri. Jadi itu sajalah. Yang berbahagia Datuk Naib Chancellor, terima kasih sekali lagi menjemput saya. Minta maaf kalau ada apa-apa tersilap, tersasar bahasa. Sekali lagi saya ucapkan tahniah semua mahasiswa baru. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pihak majlis merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk atas ucapan amanat sebentar tadi. Moga ianya dapat memberi sinar dan semangat baru kepada semua pelajar baharu sarjana muda sesi akademik 2012-2013 pada kali ini. Bagi meneruskan acara, majlis pada hari ini diteruskan lagi dengan bacaan lafaz ikrar pelajar baharu sarjana muda sesi akademik 2012-2013. Majlis dengan ini menjemput saudara Syamil Hafizi bin Mahzir dari Fakulti Syariah dan Undang-Undang dan barisan para pelajar yang mewakili fakulti masing-masing untuk memimpin bacaan lafaz ikrar ini. Mahasiswa mohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani, bahwasanya saya mahasiswa Universiti Sains Islam Malaysia berikrar dan mengaku bahawa saya akan berusaha sedaya upaya menumpukan perhatian sepenuhnya
untuk mencari, meneroka dan mendalami ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk kemajuan diri, keluarga, masyarakat, agama, bangsa dan negara. Berusaha sedaya upaya melibatkan diri dalam aktiviti kemahasiswaan yang berupaya membina jati diri dan kemahiran insaniyah serta menerapkan nilai integriti dan sikap wasatiyah demi menuju kecemerlangan, menghormati masa, ilmu, kepimpinan, guru, kaki tangan dan rakan mahasiswa universiti, memelihara reputasi dan nama baik universiti, serta harta dan asetnya, mematuhi dan taat kepada perlembagaan persekutuan dan undang-undang negara, termasuklah Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, perlembagaan, statut-statut, kaedah-kaedah, peraturan-peraturan dan perintah-perintah universiti yang berkuat kuasa, mengaplikasi segala pengetahuan dan etika yang dimiliki dalam profesi yang saya dilatih, untuknya dengan hikmah dan bijaksana, selaras dengan prinsip-prinsip kebenaran, keadilan, kesaksamaan, demi keamanan, kebajikan dan keharmonian insan, tanpa mengira bangsa, warna kulit, agama dan negara. Bahwasanya saya dengan tulus ikhlas bersedia untuk menandatangani surat aku janji mahasiswa dan mematuhi segala apa yang dinyatakan di dalamnya. Ya Allah, jadikanlah saya sebagai orang yang bertakwa serta mendapat taufik dan rahmat-Mu. Ya Allah, berkatilah ilmu yang akan saya cari, teroka dan dalami demi menuju kecemerlangan dunia dan akhirat. Majlis mempersilakan Saudara Syamil Hafizi bin Mahzir bagi menyerahkan lafaz ikrar kepada Yang Amat Berhormat Dato' Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan, Menteri Besar Negeri Sembilan, sebagai tanda simbolik penyempurnaan majlis. Dipersilakan. Pihak majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Saudara Syamil Hafizi bin Mahzir dan barisan para pelajar yang mewakili fakulti masing-masing atas pimpinan bacaan ikrar sebentar tadi. Mahasiswa mohon duduk. Orang memberi, kita merasa. Orang berbudi, kita berbahasa. Sebagai tanda terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga, majlis dengan hormatnya menjemput
Yang berbahagia Profesor Dato' Dr. Muhammad Asim Daulah, Timbalan Naib Chancellor, Hal Ehwal Pelajar dan Alumni, serta yang berbahagia Profesor Dato' Dr. Musa Ahmad, Timbalan Naib Chancellor, Akademik dan Antarabangsa, bagi mengiringi yang berbahagia Profesor Dato' Dr. Muhammad Muda, Naib Chancellor Universiti Sains Islam Malaysia, bagi menyampaikan cenderamata kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan, Menteri Besar Negeri Sembilan, atas kesudian Yang Amat Berhormat menyempurnakan Majlis Amanat dan Lafaz Ikrar Pelajar Baharu. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Dengan penyampaian cenderamata itu tadi, maka berakhirlah majlis kita pada hari ini. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih sekali lagi kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan, Menteri Besar Negeri Sembilan, atas kesudian hadir serta menyempurnakan majlis kita pada hari ini. Bunga selasih harum bersemi, gugur melati di tapal batas. Terima kasih ucapan kami dengan hati yang tuluh ikhlas. Kesana sini terbang kenari, turun ke dahan mencari makan. Kami menyusun 10 jari, terlanjur bicara harap maafkan. Majlis mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk diiringi semua tetamu jemputan utama untuk meninggalkan majlis. Majlis mohon berdiri.